Hai, kembali lagi guys. Ini kisah misteri rumah terbiar. Pada satu malam yang gelap, aku dan kawan-kawanku memutuskan untuk menjelajah rumah lama yang terbiar di pinggir kampung. Sejak dulu lagi orang ramai mengatakan rumah ini angker, tetapi kami dengan penuh rasa berani masuk juga. Ketika aku melangkah masuk, pintu itu tertutup dengan sendiri. Aku cuba membuka kembali, tapi seakan-akan ada sesuatu yang menahan. Kawan-kawan aku ketawa, tapi aku rasa ada sesuatu yang tidak kena. Di dalam rumah itu ada sesuatu yang sedang memerhatikan kami. Tiba-tiba aku terdengar bunyi tapak kaki di belakang. Aku menoleh hanya untuk melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih berdiri di hadapan cermin. Ketika aku cuba mendekati, dia hilang seperti tiada apa-apa. Kami cuba naik ke tingkat atas, namun tangga itu berkerit seperti ada sesuatu yang ingin turun. Tiba-tiba terdengar ketukan di dinding, satu demi satu. Dengan hati yang semakin cemas, kami memutuskan untuk keluar. Tetapi ketika kami berpaling, pintu utama rumah itu terkunci. Ketika kami cuba melarikan diri, bayangan itu semakin mendekat. Aku terasa tubuhku berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan kami. Dalam keadaan panik, kami cuba memecahkan pintu, namun semuanya sudah terlambat. Esoknya, rumah itu kembali sunyi seperti tiada apa yang berlaku. Tetapi aku masih dapat mendengar suara ketukan itu walaupun aku sudah jauh darinya. Jadi, jika anda melalui kawasan itu suatu hari nanti, pastikan tidak berhenti terlalu lama di depan rumah lama itu, kerana mereka yang sudah masuk kadang-kadang tidak pernah keluar lagi. Jika berani, datanglah ke rumah terbiar itu. Jangan lupa follow untuk cerita seram lain. Sila like, komen dan share apa pendapat anda.